Lagu mana nak rajin baca adik kakak? Saya ada pengalaman nak rajin baca. Tapi bukan mudahlah nak buat. Caranya begini, iaitu kena cari orang yang suka baca. Duduk dengan demo. InsyaAllah demo akan jadi orang suka baca juga. Saya sendiri suka baca bukan kerana saya suka, tapi ada sebab dia. Ada faktor dia yang menyebabkan saya suka baca. Pertama sekali, urus saya adalah merupakan Tok Lebah. Pada dia pula ada banyak kitab-kitab kuning. Lepas tu ketika umur saya dalam 7-8 tahun tu, saya ada saing yang berakhir baca sahabat. Dia tu merupakan orang lebih tua lah pada saya. Saya pun ikut dia, duk kecek lah apa yang kita baca tu. Lepas tu ada tempat baca dekat rumah saya di kedai kopi, pada kedai guting. Pada rumah, ada rumah orang tak jauh daripada rumah saya, pak demo tu pun suka baca juga. Apa demo suka baca sekali adalah novel, nawak niyai, cerita. Saya pun suka baca jugalah. Demo beli buku nawak niyai, saya pun beli. Demo beli majalah, saya pun beli. Demo beli sahabat, saya pun beli. Jadi masyarakat keliling saya tu banyak orang yang duk baca. Bukan semua lah. Tapi banyak orang duk baca. Apa baca, rasa sedap. Tahu banyak. Apabila kita kecek dengan sains, jadi kita lebih tahu daripada Pak Demo tu lagi. Tak kira lah dari segi maklumat umum ke, dari segi sains witriasat ke, dari segi macam-macam lah. Jadi kita lebih tahu. Jadi lekat apabila saya ada duit banyak sikit, beli kau banyak. Kadang-kadang saya pergi nak tengok oye pergi tengok oye 7 kok, zaman tu oye 7 kok masuk. Kalau aku masuk oye 7 kok, habis gitu saja ya. Kalau aku beli majalah, kata pun gitu ya 7 kok itu. Kalau aku beli majalah, klik baca semalam, bukan sejam setengah dah. Jadi saya tak tengok oye. Saya suka tengok oye. Lama jadi lekat. Surat khabar beli setiap hari. Majalah beli setiap minggu. Ada majalah maklumat umum. Nama dia Cahaya Perk. Tu saya beli semua. Lepas tu ada majalah witriasat. Sains pula. Cahaya Perk witriasat. Pun beli semua. Tu. Pasal lagi saya suka beli ialah majalah darah. Banyak saya beli. Semua dalam bahasa Sia dia kok. Tak ada bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu jarang kita nak jumpa. Jabat tidak ada. Bahasa putih ada. Seperti Bangkok Post. Inggeris kau tu tak erti lagi. Tapi saya baca juga. Pada tu nak erti Inggeris, saya ngaji dengan Post di Bangkok. Ngaji prasani. Luluh ngaji molek. Ngaji cukup tamat. Jadi saya ada asas dalam bahasa Inggeris. Lepas tu nak baca banyak lagi. Beli sahabat tu sahabat hak Malaysia, hak putih. Satu tak beli di kedai Bunpian. Sahabat hak Malaysia, Straight Time. Macam-macam sahabat Malaysia kita beli berkilo. Beli dekat rumah. Baca. Duk pelawak baca bukan duk erti. Kamu pun beli. Banyak kamu. Baca. Boleh sikit-sikit ya. Tak boleh banyak. Apabila saya pergi ngaji luar negeri, juga baca. Khususnya apabila saya masuk kuliah di Maghribi. Tengah duk ngaji di kuliah tu syariah. Saya ada duit dah, ada beasiswa apa. Itu boleh beli sahabat. Kau tu saya cerdik dah. Saya duk tahu satu. Baca Arab tu tak sekira lah pandai dah. Lepas tu saya ada saing ramah orang Arab. Pada situ masyarakat yang panah dalam kampus Hayil Jami'i. Kata saya di PAS. Mana di kampus kami tu ada belakang semua, ada politik semua. Politik menyertai KJS, politik menyertai Israel, menyertai Amerika, macam-macam. Gitu. Jadi kita duduk dalam politik gini. Wah, saya kena baca lah. Nak wideh dengan suasana ni. Jadi saya berminat membaca ni, baca kau banyak lah. Ada 2 majalah
yang sangat hebat di dunia Arab pada masa itu, iaitu Mustaqbal dan satu lagi pula Watanul Arabi. Oh, redak lepas tu. Yang membuka otak saya supaya lebih tahu lebih banyak tentang politik dunia Arab dan politik dunia. Majalah Mustaqbal dan Watanul Arabi itu diterbit di Paris, disebar di seluruh negara Arab setiap minggu. Oh, hebatlah bila ada majlis di sini ada kecek dengan sasaran orang Arab. Jadi kita tahu boleh kecek. Harga tu Palestin kita boleh kecek, hak Iraq kita boleh kecek, hak Sudan kita boleh kecek, hak Amerika pun boleh kecek. Ambil daripada situ lah, daripada maklumat situ semua. Lepas ada diskusi, kami ada setiap malam Sabtu ada diskusi. Malam ni Sabtu ni iaitu kecek berkenaan dengan sosialis. Minggu dapat pula, Sabtu dapat pula kecek berkenaan kapitalis. So lagi kecek pula dengan tentang Islam. Macam-macam lah. Pakak duk berdebat, bicara dalam bahasa Arab semua ni. Ni adalah hasil apa yang kita baca tu, kita pergi debate, kita pergi berdebat, bagi bicara pula ramai-ramai. Lepas tu apabila saya tamat BA, saya ngaji MA di Darul Hadis Hasaniyah, Ulum Al-Quran, Ulum Al-Hadis di Rabat. Di sana saya ada cara lain pula baca. Bukan saja beli, tapi sewa. Tidak semua surat khabar, majalah dan buku saya beli. Beli hak penting sangat saya beli. Jadi kita bayar sebulan. Sebulan berapa kita bayar? Sebagai contoh saya bayar sebulan 500 kop. Saya pergi ambil surat khabar pagi, pergi hantar petang. Majalah pula ambil awal minggu, pergi hantar ke akhir minggu. Buku pula boleh ambil sampai ke 20 hari ataupun dekat-dekat nak 30 hari lah. Saya baca lah. Kalau saya ambil bukan dua. Saya ambil surat khabar molek-molek tu. Majalah hak penting-penting, buku hak penting-penting tu saya ambil habis. Gitu dia kata. Dan apabila saya kerana duk baca banyak dah reti banyak, tak pandai dengan duk kecek dengan orang, duk berdebat dengan orang Arab. Banyak orang Arab lah saya. Tak ada orang Melayu. Kalau orang Melayu dia tak berani nak berdebat mana dengan saya. Saya pun mikir, tak jadi weh aku ni nampak duk kecek saja, kena menulis hati. Saya nulis ke Indonesia. Hatta ke majalah dan akhbar Indonesia. Lepas tu hatta ke Malaysia. Hatta ke majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Hatta kepada utusan berita harian pun kita hatta. Gitulah adik kakak. Pengalaman gila membaca sehingga boleh jadi kerja.